Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra keluarga sempena kempen Tahun Laut Malaysia 2026 TMM 2026 dengan kepelbagaian budaya serta tarikan berbilang kaum kekal menjadi faktor utama pelancong antarabangsa ke negara ini. Keadaan ini disokong oleh tahap keselamatan yang baik, kemudahan awam yang mencukupi serta kepelbagaian pilihan makanan dan tarikan pelancongan yang menarik. Bagi pelancong warga Jepun, Kohei Oyamada, lawatannya ke Malaysia buat kali ketiga menjadi lebih bermakna apabila turut disertai isteri dan anak, sekaligus mencerminkan keyakinan pelancong antarabangsa terhadap imej Malaysia sebagai destinasi percutian keluarga. It's safe for children and the food is nice, many choices and variety of, the cultures is mixing, so that's why many choices for the food, religious and the places to be visit. Bagi Kiara Blake yang berasal dari Ireland, selain melawat ibu bapa saudaranya, kunjungan ke Malaysia juga bertujuan untuk meneroka keunikan budaya dan gaya hidup tempatan, terutamanya melalui pengalaman gastronomi. The food, for sure. I'm very excited to go back to the hawker centres and just enjoy everything before I have to go back. Ketibaan pelancong di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah diberi sambutan hangat sempena TMM 2026 Anjuran Tourism Malaysia pada Khamis. Majlis itu berlangsung serentak di 55 pintu masuk utama di seluruh negara, termasuk lapangan terbang dan sempadan darat dipilih Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya sebagai sebahagian daripada pelancaran rasmi kempen TMM 2026. Sementara itu, Pengurus Kanan Malaysia Airports bagi lapangan terbang itu, Ahmad Fakri Samsudin berkata, mereka bersedia menerima lonjakan penumpang sempena TMM 2026 selaras dengan peranannya sebagai pintu masuk strategik ke Lembah Kelang. In fact, Subang Airport kita dah upgrade untuk mengendalikan jet operation. Jadi dari segi kaunter daftar masuk, keselesaan dari segi balai berlepas, immigration counter dan dari segi persekitaran lah, kita pastikan tahap kebersihan tandas dan ambience yang menarik di lapangan terbang. Kempen TMM 2026 bermula secara rasmi pada 1 Januari menerusi penganjuran Visit Malaysia 2026 Countdown Festival, iaitu sambutan ambang tahun baru berskala besar yang berlangsung meriah di Pavilion Kuala Lumpur. Festival yang turut disertai Perdana Menteri itu menandakan permulaan memacu momentum awal sektor pelancongan negara ke arah sasaran 43 juta ketibaan pelawat antarabangsa selari dengan aspirasi menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama pelancong dunia.